Dapur Bujang Ramadan 2016 dibawakan khas oleh Agromas. Sawadikap, makalakap. Cakap Thailand lagi. Sebab apa? Juara berbuka puasa kita yang pertama yang akan saya sediakan daripada Thailand. Apa dia? Tom Yum. Mari kita usah sikit. Apa dia bahan-bahan untuk Tom Yum? Kita ada udang. Lebih kurang dalam 10 ekor. Lebih kurang macam tu lah. Tak mahal mana pun beli dekat My Farm tu. Murah-murah saja. Dan kita ada serai 3 tangkai, bawang besar sebiji. Ni dia lengkuas lebih kurang dalam besar ibu jari kaki. Cili padi 2, 4, 6, 8. 8 tangkai, 2 helai. Daun 50, limau nipis 2 biji. Buah tomato. Dan saya nak pakai serbuk santan kelapa Agromas. Dan juga sos cili padi Agromas. Dan kita akan pakai sos-sos yang lain juga. Nak bagi warna dia naik lagi dekat Tom Yum tu. Nampak jimat tak jimat? Sebab apa? Sos cili padi ni macam-macam ada dalam dia. Mula-mula saya nak buat apa? Saya nak potong, lepas tu saya nak kisar dulu bahan-bahan yang ada dekat sini. Ambil kita punya serai 2 tangkai. Buang dia punya bahagian keras tu. Saya nak bahagian yang lembut saja, bahagian teras ataupun bahagian dalam dia tu. Serai ni akan menaikkan lagi aroma dengan rasa dekat Tom Yum tu. Dia lebih kurang macam nak buat rendang jugalah bahan-bahannya. Yang saya tunjukkan ni, kita nak buat paste Tom Yum sendiri. Baik, potongkan je serai tu. Masukkan je dalam blender ataupun pengisar kita. Masukkan je dalam pengisar. Lepas tu, kita nak potong separuh ataupun 3/4 lah lengkuas. Sebab lagi yang baki dia tu kita akan iring nipis-nipis. Kita akan masukkan dalam kuali ataupun masuk masa dia tengah masak nanti. Baik, kita simpan dulu untuk nak masukkan dalam kuali nanti ataupun tengah masak tu nanti. Nampak? Yang ni kita nak kisar. Potong nipis-nipis. Sebab apa? Lengkuas ni dia keras. Sedikit cili padi. Nak rasakan dia lagi. Tom Yum ni kalau padas-padas, bukan nak cerita lah. Tapi bulan-bulan puasa ni jangan terlampau pedas sangat. Agak-agak je lah. Jaga pemakanan untuk mendapatkan badan yang sihat. Dan minda yang cergas. Potongkan je. Cili padi. Masukkan je dalam tu. Dan yang best dia tu, kita tak pakai dah cili merah ke, cili kering ke untuk buat paste dia. Ini dia. Sos cili padi. Masukkan je. Banyak pun tak apa, baru dia terasa. Baik, masukkan sedikit sos tomato. Agak-agak je. Selalu kalau apa ni, dalam Tom Yum kita tengok, alah dah siap dah paste dia kan. Main campak je. Tapi yang ni kita buat sendiri paste dia. Ikut suka kita lah. Kalau nak pedas, kita tambahlah sedikit lagi sos cili padi tu. Tak ada masalah. Sedikit sos cili. Cantik. Dan masukkan air. Agak-agak untuk mengisar. Sikit dah lah. Tak payah nak banyak-banyak sangat. Sebab apa? Sos tu dah lembap dah. Kan letak lagi berair. Nanti tak pekat sangat kita punya paste Tom Yum. Tunggu apa lagi? Letak dekat blender comel ni. Kita kisar je. Kisar. Test power. Test kuasa bahasa Melayu dia. Test kuasa. Uji kuasa. Suka hati je. Bau lengkuas serai dengan kita punya sos cili padi daripada Agromas ni memang menangkap, terangkat. Dah siap dah kita punya paste untuk Tom Yum. Sekarang ni saya nak potong sayur yang sedia ada. Kalau macam serai ni kita titikkan je. Tahu titikkan je. Titik ataupun penyek-penyekkan lah. Ketuk-ketuk pun boleh lah. Bawang jangan potong nipis-nipis sangat. Saya nak dia tebal-tebal sikit. Sebab apa? Bawang ni dia punya rasa dia tu, manis-manis dia tu yang sedap tu. Potong 4. Kita punya buah tomato. Lepas tu limau ni kita boleh potong lah nipis-nipis. Kejap kita nak perah pun boleh, tak ada masalah. Tu dia. Cantik. Apa lagi? Dah siap dah semua. Nak tunggu lagi? Kalau tunggu tak siap juara berbuka kita. Apa lagi? Mari kita masak. Tom Yum yang istimewa saya masak kali ni. Kita tidak menggunakan periuk. Tapi kita pakai kuali. Sebab apa? Macam ala-ala kedai Tom Yum sikit kan. Nyalakan api. Masukkan terus kita punya paste Tom Yum yang kita kisar tadi.
Sebab apa saya tak tunggu dia panas? Okey, kalau minyak kita letak, dia tak tak apa dalam kuali. Kalau kita letak air, macam kita tengah-tengah masak atau kita panaskan periuk, kita masukkan air, rosak kita punya periuk. Silap-silap boleh berlubang. Nampak tu. Gunakan perkakasan dengan betul. Tak payah tunggu panas, dah boleh tuang dah. Kalau kita nak tunggu dia panas, masuk-masuk dia, habis hangus kita punya kuah. Sebab apa? Kalau kita tunggu dia panas betul-betul, kita masuk kita punya paste, dah paste ni ada sos, nanti dia hangus. Masuk-masuk, kering terus. Apa pun tak nampak. Baik. Cantiknya. Sebab apa saya blender dia ataupun kisar dia tak terlampau halus sangat. Nampak tu. Dia punya serai-serai ni, dia punya lengkuas tu masih lagi berketul-ketul. Sebab apa? Dia akan pekatkan kuah tu. Tom yum kalau kita masak dalam kuali sekejap je. Dah tak payah nak tunggu nak tunggu dia mendidih lama-lama, tak ada. Masukkan terus udang. Sekejap je. Kita nak masak dia di bawah 10 minit. Percaya ataupun tidak. Masukkan serai. Masukkan lengkuas yang kita hiris nipis-nipis tadi. Bawang. Tomato. Masukkan je. Dan masukkan sedikit air untuk kuahnya. Okey, udang yang saya beli tadi pasar tadi tu, saya dah potong dia punya misai. Dengan dia punya tanduk tadi tu, ambil gunting potong depannya. Tak perlu dah nak kupas-kupas kepala ke apa semua. Sebab apa? Kepala ni, kita nak dia terendam dalam kuah tom yum ni. Sebab air ataupun jus-jus dari kepala tu yang akan merasakan lagi tom yum kita. Tu yang sedap tu. Kalau nak kuah lebih, boleh tambah lagi. Tak ada masalah, kan? Kalau kita tak nak pakai udang ke sotong ke, kita boleh juga pakai daging, pakai ayam. Tak ada masalah. Tengoklah bajet macam mana, kan? Oh, mantap, mantap, mantap. Selalu orang beli paste je, tapi kita buat sendiri paste dia. Itu yang baik ya, tu. Sekarang ni saya nak buat apa? Saya nak masukkan cili padi. Kalau nak ketuk boleh, tak nak ketuk pun boleh. Ketuk sikit lah. Bagi menambahkan pedas dia. Yang lain saya tak ketuk. Sebab apa? Kalau ketuk semua, dia punya pedas tu boleh tahan. Sekejap saja, saya tak nak masak dia terlampau lama sangat. Masukkan kita punya daun limau purut. Daun limau purut, jangan ambil dia punya tengah-tengah urat tu. Ataupun dia punya batang ke tangkai dia tu. Tak nak. Sebab apa? Yang tu akan mengakibatkan kita punya, ataupun menyebabkan kita punya tom yum pahit. Masukkan je. Ada juga orang tweet saya dekat Twitter ke kat Instagram tau. Konon nak bagi wangi lah tom yum. Masuk daun limau purut segenggam. Pahit. Kalau tak pahit, bukan tongkat ni namanya. Dah tersalah masakan lah tu. Masuk daun limau purut. Bau pun dah naik sekejap saja. Kalau nak merah lagi, kita boleh tambah sos cili ataupun sos cili padi. Terpulang. Tapi sekarang ni, saya nak masukkan dulu. Ni dia. Santan daripada Agromas. Santan Agromas. Tak banyak, sikit je. Sebab apa? Saya nak melemakkan. Lepas tu nak menaikkan lagi rasa kuah tom yum tu. Setengah tom yum dia tak ada letak. Tapi saya nak letak juga. Kita buat lebih kurang macam potek. Tom yum potek. Masukkan je, tak payah campur air. Tu yang hebat dia tu, santan Agromas tu. Macam ni pun dah boleh. Saya kalau buat tom yum, mesti ada santan lah. Sebab apa? Orang hirup kuah tom yum tu. Dia punya rasa dia tu. Mesti dia akan teringat kita sampai bila-bila. Cantik. Nampak udang pun dah merekod baiknya. Sekarang ni saya nak perasakan dia, nak rasakan dia. Masukkan perahan limau nipis. Tom yum dekat kedai mana boleh masak lama-lama. Masak lama-lama tak segar lah dia punya udang. Macam tu juga, sebab tu saya masakkan dalam kuali. Nak bagi dia punya kadar masak dia tu, kadar masa dia tu lebih cepat. Kalau kita masak dalam periuk, lambat. Mesti kena ada gula dengan garam sikit. Kalau tak rasa kita punya tom yum kan. Sedikit garam, agak-agak je. Sebab apa? Sos tadi kita dah letak, dia ada masin dia dah. Rasa masin dia dah. Tapi kita letak sebagai perasa je. Gula sikit. Dah ada santan, ada garam, ada gula. Lemak. Tambah pula dengan masam daripada limau nipis. Memang sangat-sangat sedap. Nampak dah mendidih baik dah macam tu. Cantiknya. Warna dia pun dah, orang cakap, elok, sedang-sedang. Tak merah sangat, tak putih sangat. Macam kita nak. Nampak tu. Tom yum macam ni. Pekat, likat.
kena pula dengan apa ni, nasi panas-panas memang terbaik. Padamkan api. Apa lagi? Cedok lah kita punya tom yum ni. Kalau kita nak tak sayur-sayur macam cendawan ke, kobis, bunga ke, lepas tu kita nak letak lobak merah ke pun boleh, tak ada masalah. Kita buat dia. Ini dia juadah berbuka puasa kita. Yang pertama, tom yum. Sangat-sangat senang untuk disediakan. Bahan-bahan untuk paste dia pun saya dah tunjukkan dah macam mana. Cara-cara nak masak pun saya dah tunjukkan dah juga. Rugi sangatlah kalau awak-awak kat rumah semua tengok saja. Ada baiknya cuba, jangan tak cuba.